Wow. Patutlah ribs ni senang nak dicari-cari kan, sebab dia masak 3 jam setengah. Assalamualaikum, saya Cik Razali. Kita jumpa dalam rancangan Buka Mana hari ni yang dibawakan khas oleh KAF Digital Bank. Tu ada, bila berpuasa ni, perut lapar ni macam-macam kita nak makan. Nak makan mana? Jangan risau, kita jalan-jalan, ronda-ronda, usah-usah mana tempat yang terbaik untuk berbuka puasa. Kita dah sampai di IOI City Mall Putrajaya. Katanya ada satu tempat kat dalam ni, kita kena try pergi berbuka puasa. Ya, nak tahu kalau? Jom kita ikut. Jadi inilah dia set berbuka puasa dekat restoran Rosa Rose ni kan. Dia ada 3 set untuk bulan Ramadan ni. Dia ada set darat, dia akan bagi lamb shank ni masak kerutuk. Dia ada set sawah, dia ada ribs dekat sini, dan dia ada set ayam golek. Ayam golek ni dia ada satu rempah yang istimewa kan. Dia dapat rasa dia punya kelainan dia kalau kita cakap pasal ayam golek ni. Sos dia tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Gabungan rempah dia ada rasa lebih ke arah kemanis-manisan sikit. Dia tak pedas sangat, dia lebih ke arah manis. Tapi kalau nak tahu nak pedas, boleh je kita tambah sikit lah. Dia punya sambal-sambal kat tepi ni kan. Tapi dia dah bagi warning dah, sambal dia semua memang agak pedas sedikit. Mantap. Okay, sebab itu dia sama semua side dia. Kita cuba pula dia punya rib pula. Nampak. Wow. Ini pun jadi juga guys. Dia ada rasa-rasa western dia, tapi dia tak adalah rasa western sangat. Dia ada letak rempah-rempah dia yang dia diolah kena dengan cita rasa kita, kena dengan tekak kita kan. Lembut, empuk. Patutlah ribs ni senang nak dicari-cari kan, sebab dia masak 3 jam setengah. Dan lagi satu nak tahu apa yang buatkan daging ribs ni sedap, sebab dia punya marination tu, dia ada pakai paste dia sendiri. Yang paste soup tu kan, dia ada marinate dengan paste dia orang sendiri. Lepas tu adalah yang manis tu datang daripada kicap lah, madu lah. So gabungan rempah dan kicap dan madu tu, itulah dia rasa unik fusion dia tu. Ini bunga tulang lychee. Air pun dia bagi 3. Ikut set juga lah kan. Tengoklah selera kita nak mana kan. Refreshing. Bunga tulang ni ada khasiat dia untuk coolkan badan. Sebenarnya sini ada juga produk-produk dia yang sendiri kan. Sambal udang kering. Ni sambal ikan bilis. Dan ini sambal mushroom shiitake ni unik ni. Bau dia pun dah takut pedas kan. Okay, kita try tengok sambal dia dengan dia punya lamb shank pula. Lamb shank ni masak kerutuk. Rasa dia lain. Dia bukan macam kari ke, bukan macam rendang ke, tak ada. Dia tak ada kari, dia tak ada rendang. Dia ada rasa dia yang tersendiri kan. Dia ada manis-manis dia, dia ada pahit-pahit dia juga, dia ada lemak-lemak dia sikit, dan dia pekat kuah dia kan. Lamb shank kerutuk ni memang kita dapat rasa rempah-rempah dia kan, sebab dia pekat. Dia lengkap rasa dia dalam tu. Jangan ingat dia rasa rendang ke apa, tak. Dia datang rasa sendiri. Dia ada manis dia, dia ada pahit-pahit lemak dia. So bila kombinasi dengan rasa ni, kadang-kadang bulan puasa ni kita rasa berani kan nak cuba benda-benda yang lain sikit kan. Dan diorang kata kalau susu outside ni boleh kita campur dengan minuman-minuman lain selain daripada kopi. Ya ke? Pernah try ke outside dengan air apple asam boil? Pernah try? Tak apa. Hari ni saya try.
Mbak. Bau betul. Dia rasa macam yogurt yang manis bila ada dengan apple dicampur dengan roadside ni. Boleh minum macam ni. Ni boleh layan. Senang cerita, ada sesuatu untuk tekak setiap orang. Kalau minat yang ni, order yang ni. Kalau nak tahu, bolehlah ajak family ke, isteri ke, suami ke, kawan-kawan ke, buka puasa dekat sini. Pengalaman dia selesa. Restoran dia pun cantik, baru. Staff-staff dia semua pun baik dilayan. Jadi ini salah satu tempat yang saya cadangkan untuk berbuka puasa. Buka mana hari ni? Di restoran Rosa Rose. Jemput makan. Ni kalau nak bayar, kita guna je QR daripada Kaf Digital Bank ni kan. Cepat, mudah dan selamat. Yang paling penting dia patuh syariah, insyaAllah. Mana bila ni? Okay, tak tahu kan buka kat mana hari ni kan. Kita jumpa kat restoran. Assalamualaikum.